bila ada Boy Nova dan juga Blizzard ni, kita terus pajak guys sebelum sold out. Dan ternyata selepas 1 minggu memang kering terus habis, dan dapatlah kita purchase kepada Boy Nova, Boy Blizzard dan berlainan Boy juga. Sebab ini antara yang siri paling hot lah guys, hot item yang memang agak rare untuk dapat. Seterusnya yang inilah yang macam biasa ni, seperti Boy Sopan juga ada. Ni Boy Sopan dan juga Boy Frostfire. Tapi main highlight kita bukan semua Boy ni, tetapi ialah Papa Zola. So di sini kalau korang tengok kotak dia ni, memang bagi aku macam rare lah. Kau bayangkan bah, superhero badan begini tapi dia menjadi pujaan hati. Okey, apa yang menarik? Mari kita buka sedikit lah. Sorry.